Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor. Hari ini kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tugasan analisis sukan berkumpulan iaitu sukan bola tampar. Berikut merupakan ahli kumpulan 6 iaitu saya, Nur Aisyah binti Zulkifli, Syuhada Salim, Muhammad Aiman, Muhammad Muaz dan Donald Ling. Untuk pengenalan, bola tampar merupakan sejenis sukan berpasukan yang dimainkan oleh dua kumpulan dengan setiap pasukan terdiri daripada 6 orang. Objektif utama permainan ini adalah untuk menghantar bola melintasi jaring ke kawasan lawan dan mengelak bola daripada jatuh di kawasan sendiri. Bola tampar ini memerlukan pelbagai kemahiran asas dan kompleks seperti servis, receive, set, spike, block dan digging. Seterusnya ialah maklumat game. Sukan yang dianalisis dalam kajian ini ialah sukan bola tampar yang dimainkan semasa sukan antara fakulti yang berlangsung di Universiti Kebangsaan Malaysia. Perlawanan ini melibatkan dari pasukan Fakulti Kejuruteraan Alam Bina melawan Fakulti Teknologi Sains Maklumat iaitu FTSM yang berlangsung di Padang BUKM. Perlawanan ini dimenangi oleh pasukan FKAP dengan pungutan mata sebanyak 31-30. Terima kasih. Seterusnya, saya akan sambung pembentangan dengan aplikasi yang digunakan. Untuk kumpulan kami memilih aplikasi OneSport di mana ia merupakan aplikasi video analisis sukan yang direka untuk membantu jurulatih atlet dapat analisis mengenal pasti corak prestasi, kekuatan dan kelemahan dalam permainan. Untuk aplikasi OneSport ini, ia digunakan untuk menandakan tag pergerakan utama dalam video seperti serve, reception, attack, block, hantaran ataupun gol. Bagi aplikasi OneSport ini, mereka memberi versi percubaan percuma selama 15 hari yang membolehkan pengguna mengakses fungsi asas seperti tagging, replay video dan eksport laporan asas. Aplikasi OneSport ini juga sesuai digunakan dalam pelbagai sukan termasuk sukan bola tampar, bola sepak, badminton dan juga bola jaring. Seterusnya, saya akan sambung untuk kelebihan aplikasi kami gunakan. Untuk aplikasi OneSport ini, terdapat banyak kelebihan yang terdapat dalam itu. Antara kelebihannya adalah ia mesra pengguna, di mana aplikasi OneSport ini antara intuitive interface di mana ia mudah difahami walaupun untuk pengguna baru tanpa pengalaman mendalam dalam menganalisis video. Yang kedua, aplikasi OneSport ini juga dapat membuat tagging pergerakan secara sistematik di mana ia mudah untuk tanda serve, reception, blocking, spike dan lain-lain. Ia juga dapat memudahkan menjejak prestasi setiap aksi secara berstruktur. Yang ketiga, kelebihan aplikasi ini juga ia merupakan aplikasi statistik automatik di mana OneSport ini merupakan aplikasi menjana kadar kejayaan, jumlah tindakan dan kekerapan aksi secara langsung berdasarkan tag yang dibuat. Yang keempat, aplikasi OneSport ini juga berfungsi untuk replay dan highlight permainan itu di mana ia boleh ulang tayang aksi tertentu dan jana klip sorotan highlight untuk ditunjukkan dalam pembentangan atau kepada pemain. Yang kelima, aplikasi OneSport ini juga dapat mengeksport data di mana data tagging boleh dieksport dalam bentuk CSV maupun Excel untuk dianalisis lanjut atau dimasukkan dalam laporan. Yang terakhir sekali, aplikasi OneSport ini juga sesuai untuk tugasan akademik walaupun hanya free trial selama 15 hari dan aplikasi ini juga sudah cukup untuk menganalisis satu ataupun dua perlawanan pendek bagi untuk membuat satu tugasan, projek ataupun pembentangan. Berikut merupakan link rakaman live sukan bola tampar ini yang kami telah rekodkan selama 15 minit awal perlawanan dan kami memuat naikkan ke dalam YouTube untuk tontonan penuh doktor. Oleh kerana aplikasi yang kami pilih ini merupakan aplikasi berbayar, maka kami telah menjalankan analisis secara keseluruhan untuk sukan bola tampar ini secara manual dan secara digital. Untuk digital, kami menggunakan free trial selama 15 hari dengan hanya fungsi akses asas sahaja seperti tagging pergerakan. Seperti dalam video, untuk tagging berwarna hijau merupakan pergerakan serve, untuk tagging berwarna ungu pergerakan spike, tagging berwarna merah first ball, tagging berwarna kuning untuk set dan tagging berwarna biru untuk mistake atau kesalahan, dan akhir sekali tagging berwarna putih untuk pergerakan digging.
melakukan analisis taktikal secara manual, iaitu yang pertama jenis pergerakan servis dengan 18 kali cubaan, 13 berjaya, 5 gagal. Yang kedua, spike 19 kali cubaan, 16 berjaya, 3 gagal. Yang ketiga, untuk pergerakan receive 33 kali cubaan dengan 30 kali berjaya dan 3 gagal. Untuk blocking 10 kali cubaan dengan 7 berjaya, 3 gagal. Untuk digging 25 kali percubaan dengan 22 berjaya, 3 gagal. Dan yang terakhir sekali untuk set 24 kali cubaan dengan 22 berjaya dan 2 gagal. Okey, baik, bagi kesalahan sukan bola tampar adalah yang pertama adalah dari segi teknikal. Okey, yang pertama adalah pemain membuat servis yang lemah menyebabkan bola gagal melepasi jaring. Yang kedua adalah spike yang tidak tepat menyebabkan bola terkeluar daripada gelanggang. Yang ketiga adalah blocking dari pemain terlalu awal atau lewat menyebabkan pihak lawan mudah menjaringkan mata. Baik, untuk dari segi taktikal pula adalah pemain tidak mengubah corak strategi permainan walaupun tidak berkesan. Yang kedua adalah tidak menyedari bahawa kelemahan atau corak pihak lawan. Yang ketiga adalah pemain kurang koordinasi pasukan menyebabkan tiada perancangan siapa ambil bola dan menyebabkan kekeliruan antara pemain, antara pasukan. Baik, yang terakhir adalah dari segi fizikal. Dari segi fizikal adalah yang pertama adalah tidak cukup stamina untuk mengekalkan prestasi sepanjang permainan disebabkan rehat yang tidak cukup. Baik, yang kedua adalah kurang fleksibiliti menyebabkan pergerakan menjadi kaku, susah untuk menukarkan arah atau menyusahkan diri bagi seseorang pemain. Untuk penambahbaikan sukan bola tampar adalah yang pertama dari segi teknikal, iaitu membuat latihan teknik servis pelbagai, iaitu sebagai contoh adalah float atau jump serve agar sukar diramal oleh pihak lawan. Yang kedua adalah berlatih ketepatan spike menggunakan sasaran di gelanggang pihak lawan. Yang ketiga adalah membuat latihan blocking dengan menyesuaikan masa lompatan menggunakan rakan sparring. Baik, yang kedua dari segi taktikal adalah membuat latihan strategi pelbagai variasi serangan seperti short ball atau tip shots. Yang kedua adalah pemain dilatih untuk membaca pemain lawan seperti scouting dan pattern recognition. Yang ketiga adalah pemain dititik beratkan untuk menggunakan kod isyarat pasukan seperti hand signal untuk merancang serangan semasa perlawanan. Baik, dari segi fizikal pula adalah yang pertama program kecergasan kardiovaskular untuk ketahanan sepanjang permainan. Yang terakhir adalah fokus kepada latihan agility seperti cone drills dan ladder drills untuk reaksi yang pantas bagi seseorang pemain. Diagnosis perspektif biomekanik. Servis lemah disebabkan postur badan yang tidak stabil dan anyunan tangan yang kurang berkesan. Latihan postur dan teknik anyunan penting untuk hasilkan servis yang lebih tepat dan bertenaga. Spike tidak tepat. Spike tidak tepat berlaku kerana sudut serangan tidak sesuai dan masa lompatan tidak selaras. Pemain perlu latih langkah, serangan dan pukulan pada titik tertinggi untuk hasil yang lebih tepat. Blocking tidak berkesan berpunca daripada koordinasi otot yang lemah dan masa lonjakan yang salah. Latihan kekuatan otot dan masa lompatan boleh bantu tingkatan blocking. Dari segi psikologi, beberapa isu dikenal pasti. Pertama, kurang fokus atau tekanan semasa pertandingan boleh menyebabkan kesilapan teknikal seperti servis yang gagal atau spike tersasar. Kedua, kekurangan keyakinan dalam membuat keputusan sering menyebabkan kekeliruan seperti tidak pasti siapa yang patut mengambil bola. Ketiga, motivasi pemain menurun apabila strategi tidak menjadi dan tiada pelarasan taktikal dibuat semasa permainan berlangsung. Dari perspektif
pedagogi, terdapat beberapa masalah utama. Latihan yang dijalankan kurang memberi fokus pada strategi adaptasi, menyebabkan pemain sukar membuat perubahan taktikal semasa perlawanan. Selain itu, pendekatan pengajaran kurang berdasarkan situasi sebenar permainan menyebabkan latihan kurang berkesan. Tambahan pula, kekurangan maklum balas yang berstruktur daripada jurulatih semasa dan selepas perlawanan menyukarkan pemain memperbaiki prestasi. Akhir sekali ialah kesimpulan. Secara keseluruhannya, analisis prestasi sukan bola tampar membolehkan pemain dan jurulatih memahami kekuatan dan kekurangan dalam aspek teknikal, fizikal dan mental semasa perlawanan. Melalui pemerhatian yang dijalankan secara sistematik terhadap kemahiran seperti servis, spike, blocking, dig dan sebagainya, kelemahan pemain dapat dikenal pasti dan langkah intervensi dapat dirancang dengan lebih berkesan untuk pertandingan yang akan datang. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.